Saya lempang, terus awak faham. Terbelasah sama dia. Welcome back to my channel. Baru-baru ini tular satu video di mana seorang aunty dia marah dengan dua orang warga asing Tak tahulah warga asing ni Bangladesh ke Rohingya ke. Aunty ni sangat marah sebab dikatakan lelaki ni, warga asing ini menendang anjing yang kat kawasan tu lah. So aunty ni punyalah marah. Dia memang sound direct lah dengan dua orang warga asing ni. So saya tengok video ni viral, so saya kongsikan. So jom kita tengok video berkenaan. Bila lu keluar apa lu buat? Bila lu keluar naik motosikal apa lu buat? Saya tak tahu. Dai. Saya lempang, terus awak faham. Jangan lu berlaku lempang dengan dia saya, akan awak tak beritahu. faham. Macam tu apa jawapan lu buat masa lu aunty tu keluar? cakap. You tahu apa lu buat? Apa saya angkat kaki tu dia kata tendang tu anjing? Oh, sorry. Dia tendang anjing tu lah Dia orang ni dikatakan tendang anjing tu. Minta maaf, bos. Minta maaf. Bukan du satu, semua Bangla buat macam itu. Itu Bangla, you pun buang air panas. Amat cibai. Saya tak boleh. Dia telah kacau awak. Sekarang saya faham. Lain kali saya tak boleh. Tak boleh, bos. Kasih nampak dua warga asing lah ni. Jangan buat macam tu, Dah tak pakai helmet. Saya kasihan sama dia. motor Dia pula tak ada tu. kacau awak. Dia jalan saja. Awak terus ini macam. Ada kan? Ya, bos. Saya minta maaf. Lain Apa? kali ini macam tak boleh. Lain kali jangan buat Kakak sini saja duduk. Semua. Lain ini macam you boleh buat. Ya jangan you macam tendang. Saya punya bagian. Ini putus kan. Sikit-sikit ada ini. Ini macam kan saya ini buat. Okey. Lain kali tak boleh. Lain kali jangan buat Saya mana anjing. Sana itu Ipoh. Itu Bangla pergi buang air panas. Itu JB. Saya tengok. Itu pasal saya tengok Saya terus mengangkat itu ke saya tak ada kisah. Okey. Aunty Lagi itu sudah JB bagi sana warning itu Bangla sama pukul ini dia punya kaki. Bangla. Apa lu orang Apa masalah lu Bangla? Tak ada masalah. So dia lain-lain orang tu ini macam ini buat ini macam buat. Nasib baik saya tak ada sana. Ini tangan kan. Ini sikit turun, ini sikit naik, ini turun. Wah, mana pandai bagi contoh Lain kali ini macam tak boleh. Saya minta maaf. Bercakap sama lu punya bang. Saya pun tak ada kisah. Awak jalan, awak buat macam ini. Tapi saya angin, lu Bangla punya orang, sana satu orang buang air panas, sini satu orang pergi pukul kaki pecah. Faham? Kaki pecah, air panas, semua ada Minta maaf, lain kali saya jangan ini macam. Okey, bye. Saya lagi satu kali dengar lu orang pergi usir itu binatang-binatang jalanan, anjing ke kucing ke, lu siap sedia kat saya punya tangan. Okey? Aunty sudah Saya bagi dengar warning, mana-mana lu guys. orang usir anjing ke, pukul anjing ke ataupun pukul kucing ke apa, lu mana buat saya dalam mari. Saya terajang sana itu. Siapa-siapa Bangla tengah jalan saya nampak, saya belasah sama dia. Lu datang Belasah sini terus. untuk cari makan. Itu saja lu kena buat. Lu tak payah buat lebih-lebih. Lu tahu saya siapa? You tahu saya siapa? Aunty tu cakap. Okay, so itu video yang viral Aunty tu marah kot sebab ada Bangla ni ataupun warga asing ni yang ditendang anjing tu. So kepada warga asing yang korang duduk negara ni, ikutlah undang-undang dengan tak pakai helmetnya, dengan apa suka-suka hati buat apa masalah kalau kau salah jumpa orang, siaplah kau. Tu aunty sudah bagi warning. So next time pastikan jangan buat macam tu dan pakai helmet kalau nak bawa motor ke tengah jalan. Okay?